Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada audiens yang melihat perbincangan kami pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Amna binti Muhammad Asri. Saya merupakan pelajar PPISMP IPG Kampus Ilmu Khas dan saya juga merupakan pelajar semester 3 kumpulan 9. Dan ini adalah rakan pembelajaran saya. Saya Putri Nuraini binti Abi Taiki. Saya belajar di IPG Kampus Ipoh dan saya merupakan pelajar PPI SMP bagi semester 3. Hari ini kami akan berkongsi tentang bagaimana penggunaan bahan digital seperti Gemini dan Canva dapat membantu pembelajaran kami sama ada secara individu maupun kumpulan berdasarkan konsep KPPB iaitu Capacity Pedagogy Pembelajaran Bermakna khususnya elemen learning partnership ataupun perkongsian pembelajaran. Sebelum itu, saya ingin menerangkan apakah itu KPPB. KPPB ialah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pembelajaran bermakna melalui konsep kerjasama antara guru, murid dan rakan pembelajaran. Dalam konsep learning partnership ini, semua ahli saling berkongsi idea, pengalaman dan pengetahuan bagi mencapai objektif pembelajaran bersama. Konsep ini bukan sahaja menggalakkan komunikasi dan kolaborasi, malah membolehkan setiap ahli memainkan peranan secara aktif dalam menghasilkan pembelajaran yang lebih kreatif, kritis dan bermakna. Tanpa kita membuang masa, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Sebelum itu saya ingin membincang tentang penggunaan Canva. Bagi saya, penggunaan Gemini. Bagi saya, aplikasi Gemini sangat membantu semasa belajar secara individu maupun kumpulan. Contohnya apabila saya kurang memahami sesuatu topik, saya boleh bertanya soalan kepada Gemini dan menerima penerangan yang lebih mudah difahami. Gemini juga boleh memberikan contoh dan membuat rumusan nota serta mencadangkan idea baharu untuk tugasan yang saya berikan. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel kerana saya boleh belajar mengikut kadar sendiri pada bila-bila masa. Bagaimana dengan rakan pembelajaran saya? Terima kasih Amna. Saya juga sering menggunakan Gemini semasa membuat tugasan berkumpulan. Contohnya, sebelum kami berbincang dalam kumpulan, setiap ahli boleh mendapatkan maklumat awal menggunakan Gemini. Selepas itu, kami akan membandingkan maklumat tersebut, berbincang dan memilih isi yang paling tepat. Dan dengan melalui cara ini, setiap ahli yang datang ke sesi perbincangan dengan persediaan awal, mereka akan dapat menyumbang idea dengan lebih yakin dan berkesan. Baik, dalam konsep learning partnership, Gemini bertindak sebagai alat sokongan pembelajaran. Walaupun Gemini ini membantu menjana idea dan memberikan maklumat, keputusan akhir tetap dibuat melalui perbincangan bersama dalam ahli kumpulan. Walaupun Gemini ini telah memberikan info yang padat untuk pelajar, tetapi kami sebagai pelajar kami masih perlu menapis idea-idea tersebut dan kami masih menerapkan perbincangan dalam ahli kumpulan bagi menghormati pandangan masing-masing. Ini menunjukkan bahawa teknologi bukan menggantikan peranan manusia tetapi menyokong proses pembelajaran secara kolaboratif. Okey, selain itu, kami juga belajar untuk menghormati pendapat antara satu sama lain dengan menyemak kesahihan maklumat daripada Gemini menggunakan sumber yang sahih seperti artikel jurnal dan laman web rasmi. Dengan ini, ia membantu kami untuk meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis sekaligus dapat memastikan penggunaan media sosial
dengan lebih baik. Baik, selain Gemini, kami juga menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran kami. Canva juga turut membantu kami menghasilkan pembentangan yang lebih menarik dan kreatif serta mudah juga untuk difahami. Sebagai contoh, kami menggunakan Canva untuk menghasilkan infografik, slide pembentangan, poster pendidikan dan juga video pendek. Bagaimana dengan anda menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran? Okey, bagi saya, Canva juga sering memudahkan kerja secara berkumpulan kerana semua ahli boleh mengedit fail yang sama secara serentak. Setiap ahli diberi tugasan masing-masing seperti menyediakan gambar, menulis isi kandungan ataupun menyusun reka bentuk. Oleh itu, kerja menjadi lebih teratur dan menjimatkan masa. Baik, dalam konsep learning partnership, Canva menggalakkan kerjasama semua ahli supaya semua ahli dapat melihat perkembangan hasil kerja uh, secara masa yang serentak. Seperti sekiranya mempunyai kesilapan, ahli lain boleh terus mengedit kesilapan tersebut, juga boleh memberi cadangan penambahbaikan secara teruslah. Ini menjadikan komunikasi lebih berkesan dalam pembelajaran. Seterusnya, kami juga belajar untuk menghargai idea rakan. Walaupun setiap ahli mempunyai kreativiti yang berbeza, kami akan berbincang sebelum membuat keputusan supaya hasil akhir benar-benar mewakili pendapat semua ahli kumpulan. Baik, saya akan teruskan dengan perbandingan aplikasi Gemini dan Canva. Pada pendapat saya, Gemini ia lebih membantu dari segi mendapatkan maklumat, idea dan menjelaskan konsep. Manakala dengan Canva pula, Manakala Canva pula lebih membantu dalam menghasilkan bahan pembelajaran yang kreatif, menarik dan mudah difahami oleh orang lain. apabila kedua-dua aplikasi ini diguna bersama, proses pembelajaran lebih lengkap. Selain itu, apabila kedua-dua aplikasi ini digunakan dengan baik, maka sesuatu tugasan dapat disiapkan dengan berkualiti lah. Gemini turut membantu menghasilkan kandungan, manakala Canva pula membantu mempersembahkan kandungan tersebut dengan lebih menarik. Okey, melalui penggunaan kedua-dua aplikasi ini, kami dapat meningkatkan beberapa kemahiran penting seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti, pemikiran kritis, literasi digital dan juga penyelesaian masalah. Jadi, kesemua kemahiran ini merupakan satu kemahiran yang diperlukan oleh bakal guru pada masa hadapan. Baik. Selain itu, kami juga menjadi lebih yakin untuk berkongsi idea, memberi maklum balas kepada rakan dan menghasilkan tugasan yang lebih berkualiti. Ini menyokong penggunaan teknologi yang betul, juga mampu menyokong pembelajaran yang bermakna. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, penggunaan Gemini dan Canva bukan sekadar memudahkan proses menyiapkan tugasan, malah membantu membina budaya pembelajaran secara kolaboratif. Selaras dengan konsep KPBB, Learning Partnership, kedua-dua aplikasi ini menggalakkan perkongsian idea, komunikasi yang berkesan dan kerjasama dalam menghasilkan pelajaran yang lebih bermakna. Tuntasnya, sebagai seorang guru, kita perlu menggunakan teknologi secara beretika, kreatif dan bertanggungjawab agar dapat melahirkan murid yang bersedia menghadapi cabaran pembelajaran digital. Sekian itu saja daripada kami. Saya mengakhiri dengan ucapan maaf seandainya kami mengalami kekurangan tata bahasa dan sebagainya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada rakan pembelajaran saya kerana membantu saya perbincangan pada hari ini.
Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.